Balik kena niat ihram balik tak? Tak payah. Kerana dia masih lagi dalam ihram. Jadi pergi dengan baju biasa sekalipun boleh. Sampai sana tawaf, sa'i, dapatlah haji dia. Nanti kadang-kadang orang pergi haji bertahun-tahun. Pernah saya jumpa ada orang dapat haji selepas 10 tahun. Macam mana boleh dapat haji selepas 10 tahun? Ni kes ni berlaku. Dia ni umrah. Jadi masa kat sana, lepas umrah dia duduk stay kat sana belajar. Dan dia duduk kat sana tanpa permit, overstay lah. Dia berusaha ini dulu, cerita dulu, sekarang dah tak boleh lah. Dia pergi haji, tawaf, dia pergi wukuf. Lepas tu dia mampir dekat Musdalifah. Lepas tu pergi dekat Mina, Nota, cukup pakai baju biasa. Tak boleh pakai biasa. Lepas tu dia terus bermalam dekat Musdalifah, Mina, malam 11, malam 12, malam 13 dan melontar pada ketiga kali. Lepas tu dia tak terus tawaf, dia tangguh. Orang sana kalau dia haji, dia suka tangguh tawaf. Pasal apa? Bila tangguh tawaf, orang yang datang buat haji ni dah balik, tempat tawaf kan lengang. Jadi dia tangguh, tunggu kita semua balik, baru dia pergi tawaf, pergi sa'i, lengang. Takdirnya sebelum dia sempat tawaf sa'i, berlaku pemutihan. Dia tertangkap. Bila kena tangkap, kena balik Malaysia. Dia minta izin, boleh tak dia tawaf dulu dan sa'i sebelum hantar balik. Agak-agak dapat tak? Memang tak dapat, lagi lah balik nanti. Dia balik Malaysia. Lepas tu dia tak dapat masuk sana lah. Biasanya di Senarai Hitam lah, bila tak kena tangkap tu tak dapat masuk. Jadi dia lama kat Malaysia ni, sampaikan dia terlupa yang dia ni masih ihram, dia nikah, berkahwin, dah dapat anak, dah dapat keluar anak, baru dia ingat dia rasa ada yang tak kena. Jadi apa dia buat? Yang tinggal ni satu cerita terparakkan. Dia pergi semua dekat sana selepas beberapa tahun. Pergi semula hanya untuk tawaf dan sa'i. Barulah komplit dia punya penyetrik, dia punya rukun. Barulah dia dapat haji ketiga setelah beberapa belas tahun. Ini contoh pernah berlaku.